Ingatkan rakan serumah, wanita terkejut kehadiran penyamun lelaki tak berpakaian. Kuala Lumpur, lelaki tidak berpakaian yang mencuri masuk kediaman wanita sebelum menyamun telefon bimbit mangsa dalam kejadian di Pangsapuri, Taman Sri Sentosa di sini kemarin. Berjaya ditahan polis semalam. Suspek berusia 27 tahun itu masuk ke dalam kediaman mangsa 20 melalui halaman yang tidak dikunci. Kira-kira 3 petang kemarin, Ketua Polis Daerah Brickfields, Asisten Komisioner Ho Chang Ho, berkata ketika kejadian mangsa sedang menyidai pakaian sebelum terdengar bunyi pintu jeriji dibuka dan menyangka rakan serumah yang membukanya. Bagaimanapun, mangsa kemudian melihat seorang lelaki tidak berpakaian masuk dan dia kemudian cuba melarikan diri, namun dihalang suspek. Susulan itu berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek yang menyebabkan mangsa cedera paha kiri dan bibir serta tangan kirinya lebam dan calak. Suspek mengugut boleh membunuh mangsa dan turut meminta wang daripada wanita itu. Mangsa juga cuba mendapatkan bantuan melalui telefon bimbitnya, namun suspek mengambil telefon itu sebelum keluar dari rumah apabila wanita itu tidak memberi kata laluan telefonnya. Katanya ketika dihubungi hari ini, katanya pihaknya yang menerima laporan berhubung kejadian itu menahan suspek di Taman Sri Sentosa jam 7.12 malam kemarin. Penahanan berkenaan turut membawa kepada beberapa rampasan membabitkan 3 telefon bimbit termasuk milik mangsa, sebuah beg galas, sebuah komputer riba, sehelai baju dan seluar serta selipar. Siasatan awal mendapati suspek mengaku terbabit beberapa kes yang disiasat sebelum ini, membabitkan Seksyen 394 dan Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Dia turut mendakwa menyamun untuk kegunaan perbelanjaan harian, katanya. Beliau berkata, semakan turut mendapati suspek mempunyai 12 rekod jenayah dan 7 rekod dadah serta ujian awal saringan air kencing. Turut mendapati lelaki itu positif ganja. Suspek direman 5 hari sehingga 13 November ini untuk membantu siasatan lanjut mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan, katanya. Continue straight for 13 minutes to exit 166 Burdom.